Hello guys, just sambung our Europe trip part 3. Kali ni kami on the way dari Milan ke Innsbruck naik train. So view luar ni pun memang sangat-sangat cantik. Kami beli tiket train ni online melalui apps Trainline. Total dia about Euro 77.30. Lebih kurang dengan RM325 Malaysia untuk adult dan 1 kid. Ni antara view sebelum sampai ke train station Innsbruck tu. Salji memutih je sepanjang jalan. So memang cantik sangat. Finally, kita dah sampai di Innsbruck. View dia memang sangat-sangat cantik. Dan cuaca kat sini lagi sejuk daripada Milan. Dari stesen, kami naik Grab ke homestay kami. Kali ni homestay kami dekat atas bukit. View gunung bersalji sepanjang jalan ni memang wow sangat. So, this is the view sepanjang perjalanan kami untuk sampai ke homestay tu. Perjalanan kami dalam 10 minit je daripada train station. Kos dalam €10 sehala untuk Grab ni. Time ni adalah time waktu maghrib dekat Innsbruck. So inilah view dia, cantik kan. Ni homestay kita orang dekat Innsbruck. Kita orang stay sini untuk 1 malam. Dia ada 2 bilik dan 1 bilik air. Yang bestnya dekat sini, daripada tingkap dapur boleh nampak view gunung bersalji tu. And then lagi satu, dia punya yang paling special, bilik air dia. Cantik doh weh, cantik bersih gila. Airbnb ni pun murah je. Kita orang booking daripada apps booking.com. Harganya dalam €86 untuk per family. Morning view. Rosemary. Hello, morning. So, sekarang kita berada dekat Innsbruck. So, kita orang nak pergi jalan-jalan dekat City Innsbruck. So, stay tuned for the view, okay? Dekat Innsbruck ni, kita orang tak ada ambil daily pass untuk public transport tour city ni. Sebab city dia kecil je. Attraction dia pun dekat-dekat. So, kita orang banyak jalan kaki je dekat area ni. Kita orang ada dekat Innsbruck. So, now kita orang tengah jalan-jalan dekat bandar dia. Cantik, sejuk gila. So, kat sini baru 3 tapi dah sejuk beku dah. Tangan tu dah kebas weh. Yang? Sejuk ke? Boleh tahan lah. Tapi okey lah, dah ada matahari. Dah okey sikit. Ada cahaya matahari okey. So now Hard Rock Cafe Innsbruck. Sekarang ni kita orang jalan menuju ke Golden Roof. Yang tu salah satu tempat viral lah dekat Innsbruck. Kat sini bergambar lah dekat mana-mana pun semua sudut dia cantik. Dan lagi satu, town dia yang kecil tapi tenang je. Dekat sini celah-celah bangunan ke, lorong belakang ke, semuanya cantik. And then Innsbruck ni dia dikelilingi gunung. So setiap view akan nampak gunung bersalji. Golden Roof Innsbruck. Apa ni? Okay, so sekarang kita berada dekat area Christmas night market dia. So tapi kita orang tak datang naik, kita orang datang waktu siang. Siang pun dah mula beroperasi. So guys, apa lagi? Jom kita ke Austria. Cantik lah tempat dia, tapi bila winter dia sejuk. Walaupun dia tak ada salji, dia salji dekat Alps dia. Walaupun tak ada salji tapi memang sejuk gila. So inilah suasana Christmas night market dekat Innsbruck. Walaupun masih siang, dah ramai orang. And then kat sini macam-macam lah jual. Ada souvenir, barang-barang untuk sambutan Christmas, dan banyaklah makanan pun ada juga jual dekat sini. Tapi kita orang cuma jalan-jalan je. Actually dekat Innsbruck ni ada banyak sangat night market punya location. Cuma ini adalah salah satu yang kita orang singgah pada hari tu. Yang ni pula night market yang kedua kita orang pergi dekat bandar Innsbruck tu. Memang banyak lah, kalau ikutkan semua nak explore tapi tak cukup masa. So tak apa, kita simpan dulu dan akan repeat semula Austria punya trip.
Pizza dekat sini memang besar gila. Kongsi ramai-ramai pun kenyang sangat. So kalau korang datang sini, wajib cuba pizza dia. Sungai ni pun salah satu tarikan dekat Innsbruck. Korang boleh tengok air dia warna hijau. And then dekat sungai ni ada colourful house. Dia berdekatan je, cuma kena menyeberang jambatan. So korang boleh nampak colourful house daripada sini. Yang bestnya dekat Innsbruck ni, anak-anak boleh berjalan sendiri dan explore town ni. Kalau dekat bandar lain, memang kita risaulah untuk lepaskan diorang. Sebabnya semua town tu sesar. Macam dekat sini, tak payah risau. Jom kita pergi cari makan. Makanan halal kat sini senang je. Ada banyak tempat korang boleh cari. Selesai je makan, kita orang terus balik ke train station untuk sambung perjalanan kami ke Vienna. Sampai di sini sahaja. Thank you Innsbruck. So, untuk korang stay tune untuk next video. Thank you for watching. Bye.